Sinar mentari senja, mendung menyelubungi, menikam jiwa. Kau hadir. Okey. Honda Jazz, warna oren. Saya suka tengok kereta abang ni. Isom hidup tak? Hampa tengok daripada jauh, memang hidup warna dia. Saya sebut warna hidup ni, warna yang timbul. Warna hidup tu warna apa bang? Warna yang timbul, warna tu dia menyelah. Warna tu tak kusam. Itu saya panggil warna hidup. Ni, abang ni daripada mana? Daripada Kuantan. Roger. Bang, saya dah pakai endless ori. Saya nak cari brake pad original juga. Meh, kita tengok. Brake pad original endless Macam mana kita nak tengok apa beza endless ori, endless one to one, endless Thailand apa semua. Okey, beza dia. Yang pertama sekali, senanglah kita detect dekat warna. Warna. Kalau orang tahu tengok, ni barang kopi. Dia tengok daripada warna. Okey, yang kedua tapak. Tapak kalau dia main kopi, tapak dia bukan macam ni. Material dia bukan macam ni. Material dia macam alloy. Boleh tengok dekat sikit lah. So, material dia bukan macam ni . Lepas tu ni, dia main pula brake hose. Brake hose dekat sikit tengok dekat ni, dia ada macam telinga ni kan. Tapi benda ni sebenarnya boleh beli. Tapi selalu orang tak buat pun, orang tak nampak. Tak nampak pun kat dalam kan. Tapi original dia akan main spek-spek tu. Tu abang ni biasalah dia tukar brake pad. Dia pakai brake pad paling mahal dalam grade S4F. Untuk model dia lah paling mahal. Sebab dia kata dia memang selalu main karak lah apa semua kan. So memang sesuai lah dengan kereta dia. Lepas tu dengan, kalau kita tengok kereta ni berkonsepkan Mugen. Dengan sport rim Mugen MF10 version 1. Version 1 ni. Kalau kita tengok version 1, dia cerah sikit. Kalau yang dekat sini, ni dekat DC5 Mugen ni, dia memanglah orang geng-geng yang suka Mugen ni, dia memang suka pakai endless kan, dengan MF10. Ni version gelap. Tapi dua-dua ni, barang ni dah tak ada bos. Barang ni putih tali kasut pun tak ada lah. So memang, kalau barang-barang ni memang susah nak cari, memang kalau nak beli pun mahal. Memang mahal. So itu saja. Yang mana yang nak cari brake pad endless ke, nak cari brake pad Brembo ke, nak cari brake pad diesel ke, brake pad yang high temp, yang berketahanan tinggi, boleh Roger. Barang-barang ori pun insyaAllah kita dah start susun untuk masuk. Barang-barang JDM, barang-barang ori kita dah start nak masuk. So Roger kita, Arsyam Garage. Assalamualaikum. Bye-bye. From the bottom. Aku mula dari bawah, tak ada siapa pandang.